Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, warga netizen sekalian di mana anda berada. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sekolah dipersalahkan tapi puncanya di luar pagar, ini tajuk yang saya nak buat hari ini ya. Bila kes rogol ini meletup ni, seperti di Alor Gajah, sekolah menengah Alor Gajah, saya tak terkejut pun, ujar seorang kaunselor sekolah pada saya. Saya buat sedikit penyelidikan tuan-tuan dan puan-puan, turun padang sebab nak mencari sebab musabab kes rogol ini berlaku. Pada hakikatnya, saya ingin berkongsi pengalaman dengan seorang guru kaunseling yang bertauliah yang saya jumpa, yang sudah menghadapkan berpuluh-puluh kes seperti ini yang mereka hadapi bersama rakan-rakannya di unit disiplin. Dari kes buli, kes cabul, kes hubungan suka sama suka, sampailah ke yang paling tragis, yakni rogol. Saya tanya kepada kaunselor tersebut, apakah respon cikgu mengenai kes rogol beramai-ramai di Alor Gajah, Melaka? Dia menjawab saya, terus terang, katanya dia marah. Saya menyampuk, kenapa cikgu? Bukan sebab kes ini jadi trending, tapi sebab bila dah jadi besar begini, keluarlah satu soalan yang klasik yang cukup buat darah saya mendidih. Apa sekolah buat? Dengan nada yang panas, kalau nak tahu Datuk, apa yang sekolah buat, rasanya tak cukup satu hari. Kita jumpa hari ini menyeraikan banyak-banyak kes yang kita hadapi dan kita lalui. Menurutnya, mereka dah buat semua program intervensi, program pencegahan, sesi kaunseling, ceramah, PDRM, AADK, PKD, motivasi pelajar, ceramah seks remaja, hampir semua isu yang menyentuh isu moral dan disiplin. Sebut je, semua tu. Semua kami dah buat. PDRM datang tahun ni sahaja 3 kali, 4 kali ke sekolah. Daripada kes ponteng, buli, geng motor, jalan raya, sampai ke seksual. Dan pegawai yang datang pun bukan calang-calang ya Datuk. Bukan jenis baca slide, tapi yang bercakap terus ke muka murid. Yang bagi mereka terdiam. AADK dah datang, PKD dah datang, kaunselor luar dah datang. Malah katanya, ada sekolah guru kaunseling sendiri yang jadi penceramah di lapangan hampir di setiap bulan. Dia bawa pengalaman dia, bawa ilmu, bawa bukti dan sorok apa-apa ceramah habis-habisan ikut tahap umur, ikut realiti remaja terkini. Jadi saya tanya, persoalannya, kenapa masalah ini masih berlaku cikgu? Jawapannya, punca besar bukan dalam sekolah, Datuk. Punca sebenarnya bermula di luar pagar. Bermakna pengaruh rakan sebaya seperti mana yang saya sebut sebelum ini. Ini yang banyak mempengaruhi tabiat, sifat, salah laku anak-anak. Salah satu, telefon. Inilah musuh senyap paling besar katanya. Banyak orang ingat sekatan laman lucah itu cukup. Sebenarnya tak cukup.
Budak-budak zaman sekarang lebih pandai daripada ibu bapa mereka. Install satu VPN saja, semua terbuka balik. Dulu mak ayah risau anak keluar malam. Sekarang katanya siapa risau bila anak kunci bilik di dalam bilik. Ya. Siapa tahu apa yang dia buat dalam bilik. Video call dengan Pak Wei, Mak Wei-nya. Mula-mula buka tudung, lepas itu buka baju. Akhirnya, phone sex. Video bogel, dan bila benda bocor, baru mak ayah terkejut. Baru nak salahkan sekolah. Ini macam tak betul. Ya. Memang saya bersetuju dengan apa orang kata kelimah yang telah disebut. Ya. Saya bersetuju dengan kaunselor ini. Kawan-kawan rakan sebaya, kalau nak tahu tahap kerosakan moral remaja, Datuk, dia kata, dengar saja bahasa mereka masa main game. Babi lah, anjing lah, rogol kah, romen lah, dan jadi zikir harian mereka. Bila kawan dalam game mencarut, siapa mak ayah yang menegur? Siapa yang marah anak sebab ikut sebut perkataan tadi? Daripada kata-kata inilah mereka mula tahu benda baru, dan bila ingin tahu, Google jawab semuanya. Film dan media sosial. Mak ayah pasang parental control Netflix, set 16. Tapi budak ni bijak. Dia bukan tengok Netflix, dia tengok dekat Telegram, Discord, TikTok, dan Wave Movie budget RM10 yang jual dekat aplikasi lokal. Kita sekat pintu depan, tapi mereka dah keluar ikut tingkap belakang. Dan bila tengok andingan cium, peluk, skirt atas paha, terbina satu rasa ingin coba. Itu fitrah remaja. Tapi tanpa kawalan, fitrah ini jadi fitnah. Pendedahan awal bahan lucah. Ya? Kadang-kadang bukan mereka yang cari pun. Tapi bukan web. Buka web, pop-up. Pop-up itu apa ya? Keluar iklan bra, seluar dalam, klip kiss challenge, klik sekali, lekat selama-lamanya. YouTube Short, TikTok, Reels, semuanya ada elemen menggoda dan mempengaruhi pelajar. Tengok pasangan sekolah bagi hadiah bunga pun ramai komen. Ya, kau cuit sikit. Nampak manja lah. Tapi dari situ datang normalisasi benda yang dulu dianggap malu, sekarang dianggap sweet. Mak ayah sendiri. Ini bahagian paling pahit. Ya? Tapi dia terpaksa sentuh demi untuk kesedaran ibu bapa. Saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Siapa di antara mak ayah yang cek telefon anak setiap hari? Dia tanya saya. Saya kata, jarang ya, mak ayah cek telefon anak-anak mereka. Cek WhatsApp, Telegram, galeri gambar, stiker, nota rahsia, folder private. Tak pernah kan? Saya bersetuju. Jadi kenapa terkejut bila benda jadi besar? Bila kita bagi telefon, tiada istilah privasi. Kalau anak masih bersekolah, masih duduk di bawah bumbung kita, makan duit kita, itu bukan hak pribadi, itu amanah namanya. Apakah mereka faham? Tentu tidak. Jangan tunggu bila video anak tersebar, baru nak menangis sambil live dekat TikTok. Kebanyakan masa tu semua dah terlambat. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya bersetuju dengan pendapat pendapat cikgu tersebut.
Baik kawan-kawan di luar, sekolah bukan malaikat, tapi kami dah buat sehabis-habis baik. Kami kata bukan tunggu kes viral baru nak bertindak. Kami dah lama berperang dalam diam dengan ceramah intervensi, program dan air mata. Tapi kalau di luar pagar sekolah terus rosak, kalau telefon terus jadi guru kedua, kalau mak ayah terus percaya anak saya baik, maka jangan peliklah kalau kes sebegini berulang. Rogol bukan berlaku sebab sekolah gagal. Rogol berlaku sebab masyarakat leka. Jadi sebelum menulis di ruang komen, sebelum tanya apa sekolah buat, tanya dulu apakah mak ayah buat, apakah masyarakat buat. Jadi sebab bila anak kita hancur, tak ada siapa boleh tampal balik maruah yang dah tercelar, seperti mana yang berlaku di sekolah Alor Gajah Melaka. Katanya kami di sekolah bukan nak lepas tangan, tapi kami dah penat dipersalahkan. Kami nak masyarakat buka mata. Benda ni bukan soal malu, tapi soal masa depan anak bangsa. Saya kata, Alhamdulillah, cikgu mempunyai semangat sedemikian. Manakala sekolah dan mak ayah kena bersatu. Kalau tidak, kes rogol, seks bawah umur, moral remaja akan terus jadi tragedi normal baharu. Saya bercadang setiap ceramah yang menyentuh isu moral, ibu bapa wajib ikut hadir. Tetapi di Malaysia, ramai ibu bapa tidak minat nak hadir sebab sibuk dengan kerja masing-masing. Kalau ada pun ramai kalangan ibu, ya. So itu secara peribadi, saya melihat peranan PIBG wajib diperkemaskan. Peranan mereka, sebab sekolah ramai tak suka PIBG itu proaktif dari segi cadangan, teguran dan sebagainya. Sekolah melihat PIBG hanya lubuk cari dana untuk sekolah. Stigma ini wajib dihapuskan. Di kebanyakan pentadbir sekolah, ya. Wabi fadilah, saya menyerulah buka pintu seluas-luasnya keterlibatan ibu bapa melalui PIBG. Salah satunya jalan untuk membendung masalah ini. Bukan PIBG nak kacau atau usik pentadbir sekolah. Saya harap you must make a different approach. Bagaimana di persatuan ibu bapa guru itu berfungsi. Dia mesti berfungsi selari dengan dasar, dengan objektif PIBG itu di tubuh. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak bukan rosak dalam kelas. Itu saya akui. Mereka rosak dalam bilik sendiri dengan telefon di tangan dan mak ayah yang tak pernah masuk tengok. Share like, komen yang baik saya terima, yang buruk pun saya baca, ya. Share sebagainya dan kongsikan bersama organet. Bukan saya nak membela siapa, sebab ini adalah satu pendidikan yang saya buat. Saya tak nak isu ini seperti mana sikit-sikit sekolah, ya. Tetapi Wabi Fadilah Sidik juga harus faham dan bertindak. Ikutlah selera sekarang. You must not ikut cara yang berhormat. Cara berhormat tu banyak yang tak, banyak mengelirukan, banyak yang tidak benda-benda yang tidak masuk akal dan sebagainya. Tolonglah berubah kalau nak lama duduk situ. Kalau tidak,
rakyat akan membuat keputusan. Satu term lah saja yang berhormat duduk di situ. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.